Anwar Ibrahim dah jadi side tour. So pada pendengar yang di luar sana mungkin tengah drive tak tengok visual. So dekat sini ada screenshot Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya betul ke nombor dia saya pun tu memang tak. Itulah dia memang memang dia ini risiko WhatsApp, dan sebab itu saya tidak ada di dalam WhatsApp ke apa kumpulan mana-mana. Kerana nombor macam dalam kes Datuk Seri Anwar ni, kumpulan WhatsApp ni ada macam-macam, dia ada dalam macam-macam kan. Jadi komen ataupun forward dia tu akan ada orang screenshot dia sampai keluar. Jadi ni memang saya dah check, saya tanya, Pak Am pun dah tanya kot orang yang share tu, memang itu adalah nombor Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dan ini adalah forward Datuk Seri Anwar mengenai FMT lagi. Bersama agenda risk backfiring. So YB, sebenarnya Datuk Seri selalu buat ke lately ni dia dulu dia memang daripada dulu. Dan selalunya saya ingat dulu dia cepat frust kalau dia rasakan penyokong PKR tu tak menjawab dengan cepat. Jadi selalunya kalau dia forward tu, dia nak suruh yang semua dalam grup ni tolong viralkan ataupun tolong forwardkan kat orang lain lah. Itu selalunya message terselindung dia lah kan. Banyak masa free dia walaupun jadi belum. Wallahualam. Saya memang tak ada masa untuk WhatsApp semua ni, sebab the moment you are in WhatsApp group, dia ada terlalu banyak yang akan minta jawab, dan kalau kita jawab selalunya benda tu tak berkesudahan kan. Jadi itu selalu salah satu sebab. Selain daripada sebab yang lain, WhatsApp ni kena tap semua yang kita, kalau macam saya lah, orang biasa mungkin tak lah, tapi kalau macam saya, memang semua yang saya tulis tu akhirnya ada transkrip yang dibaca oleh orang-orang tertentu lah. Itu juga salah satu sebab kenapa saya tak berada dalam WhatsApp lah. Tapi nak kata dia beria, dia memang macam ni daripada dulu kot kan. Okey, faham. So beria lah sebab dia dulu. Dia beria lah, cuma dulu dia ahli politik biasa. Saya ingat kalau dia aktif dalam WhatsApp group, you know, forward message, bagi arahan semua tu, mungkinlah tak nampak sangat kan. Tapi sekarang Perdana Menteri, macam Afiq kata lah, banyak masa dia. Jadi beria dia. Okey YB, sebelum kita pergi, saya nak ingatkan balik kepada penonton ni, sebab kita betul-betul live. Kalau boleh teruskan tanya soalan. Kalau soalan tu sesuai untuk dipas ke YB Berah dan dipilih oleh saya dengan Fahan, like soalan tu. Dan jangan lupa tag screen sekali. So next saya pergi tap screen ni untuk apa? untuk like YB. Apabila like Like banyak tu. Oh, okey. tulis love